Alhamdulillah, sak je rasa tiba-tiba dah masuk balik musim haji. Tapi kena ingat dan hati-hati bila masuk musim haji inilah banyak penipu-penipu yang muncul dan ramai orang kena tipu. Jadi kena dengarlah selalu sharing macam ni, info berkaitan dengan ibadah haji, ibadah badal haji, ibadah korban dan dam. Sebab ini musim dia. Jadi kena faham, hadam betul-betul dan hati-hati. Nak buat ibadah, buatlah ibadah dengan cara yang betul, dengan saluran yang paling tepat. Okey, jadi dalam video ni sebagai basic permulaan kita nak masuk musim haji ni, saya nak share berkenaan dengan visa haji yang authorized. Yang pertama, kalau siapa nak pergi haji, kita tahu kena melalui apa? Tabung haji. Kita kena daftar, kena tunggu nama naik, tunggu giliran, dipanggil, barulah kita akan pergi untuk mengerjakan haji. Ada tak yang tengok video ni dapat panggilan haji tahun ni? Cuba letak dekat ruang komen. Dapat haji tengah buat rayuan ke apa dan sebagainya. Itu kategori yang pertama. Jadi biasalah kategori ni daftar haji ni tak tahu dapat bila, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, macam-macam 50 tahun, 100 tahun pun ada. Tapi dia ada cara yang kedua, iaitu dengan buat rayuan. Visa yang sama juga buat rayuan. Ataupun rasa macam buat rayuan pun lambat. Dia buat rayuan, dalam masa yang sama dia upgrade package. Pergi dengan syarikat swasta yang authorized di bawah tabung haji, yang dapat lesen. Jadi boleh check kat portal nama-nama syarikat yang di authorized tu. Boleh pi ikut syarikat-syarikat tu. Lebih selamat sebab di bawah tabung haji sendiri. Itu kategori visa yang pertama, atau dipanggil visa tabung haji ke visa muassasah, kategori visa yang pertama. Visa yang kedua juga authorized tapi bukan government to government. Dia dipanggil visa mujamalah. Ni hak yang tengah top sekarang ni lah. Sebelum ni kategori visa yang sama juga. Dia panggil visa apa? Visa furada. Ada orang panggil visa khas. Visa khas ke, mujamalah ke, furada ke. Ini satu kategori visa yang sama. Kena faham benda tu. Dan visa-visa ni bukan sewenang-wenangnya kerajaan Saudi bagi kat siapa-siapa pun macam tu. Tidak. Visa ni sangat limited dan sangat susah nak dapat. Jadi jangan mudah percaya, jangan mudah terpedaya. Cek dulu syarikat tu siapa, orang hak jual visa tu siapa. Kalau betul 5 tahun 10 tahun lepas dia betul-betul deliver, boleh percaya. Tapi hati-hati, tengok term and condition. Sign lagi duk bayar, duit burn. Hati-hati. Jadi ni dua kategori yang paling utama. Visa-visa lain elakkan. Sagi duk pi kata adalah visa itu ini, cek visa turis. Cek visa, ada orang kata visa visitor lah, visa apa? Visa pelancong, visa keluarga, macam-macam visa pekerja dan sebagainya. Elakkan. Jadi nak buat haji, buat dalam keadaan yang terbaik, dengan saluran yang terbaik. Orang yang menguruskan pastilah orang yang diyakini terbaik. Jadi harap bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan share. Ada soalan ataupun pandangan, nak dengar info-info berkenaan haji, letak kat ruang komen.